Saudara-saudara, 11.30 pagi, seperti mana yang dijanjikan, kita bersama dengan dua tetamu cilik yang akan bersama dengan saya pada pagi ini. Kita akan kongsi pengalaman dan juga kita akan kongsi cerita mengenai apa yang kedua-dua tetamu kita alami sepanjang program kem kepimpinan yang telah diadakan minggu lepas, anjuran daripada SK Meraga Beris ini. Baik, bersama dengan saya di studio kita ada tetamu yang pertama. Silakan perkenalkan nama anda. Okay, nama saya Muhammad Pasha Danial. Saya daripada kelas 6 UTM. Saya mempunyai 3 orang adik-beradik. Saya anak yang pertama. Ya, Pasha dari kelas 6 UTM. Jawatan apa Pasha di sekolah? Saya pengawas sekolah je. Pengawas sekolah, okey. Pengawas bukan pengawas sekolah je. Pengawas sekolah itu adalah satu jawatan yang cukup bagus. Baik, kita bersama dengan tetamu kita yang kedua. Silakan perkenalkan nama anda. Nama saya Dia Dirisha. Saya dari 6 UKM. Okey. Saya ada 3 orang adik-beradik. Saya anak kedua. Okey, anak yang kedua. Okey, apa jawatan dia di sekolah? Ketua pengawas sekolah. Ketua pengawas sekolah. Rupanya hari ini kita beruntung sebenarnya, saudara pendengar, kerana kita bersama dengan insan yang dikatakan orang pertama ataupun orang utama di sekolah, kerana beliau dilantik sebagai ketua pengawas sekolah. Tahniah, terima kasih kerana sudi bersama dengan cikgu di studio pada pagi ini, yang mana kita akan bincangkan tentang pengalaman kamu dan rakan-rakan sepanjang program kem kepimpinan yang berlangsung pada hari Khamis sehingga hari Sabtu yang lalu, baru saja berlalu. Okey, di mana sebenarnya tempat itu kem kepimpinan itu diadakan? Kat Besuk, Kem Segenggam Beras, Gua Bahtera. Kem Segenggam Beras, Gua Bahtera di Besut. Di Besut mana? Kampung La. Ya, Kampung La. Dia untuk makluman kepada para pendengar, kem Segenggam Beras ini dia berhampiran dengan kolam air panas La ataupun La Hot Spring. Pernah pergi mandi tak malam tu? Okey, nanti kita cerita yang tu. Baik, kita nak kongsikan pengalaman daripada adik-adik kita yang menyertai program berkenaan. Jadi cikgu nak tanya lah, cikgu nak tanya, kita nak kongsi kepada rakan-rakan pendengar kita. Saya nak tanya Pasha lah, bagaimana perasaan Pasha bila tiba-tiba nama terpilih untuk menyertai kem. Silakan Pasha. Okay, saya rasa excited sangat. Sebab tempat tu dalam ladang kelapa sawit, ada sungai. Macam-macam lah aktiviti boleh buat dalam tu. Maknanya sebelum ni tak pernah lagi rasa suasana kelapa sawit atau tak pernah lagi tengok. Macam tu Baguslah macam tu. Kerana ia adalah peluang yang cukup berharga sebenarnya diberikan kepada Pasha. Macam mana pula dengan dia? Silakan dia. Saya rasa terus je. Seronok sebab dalam ramai-ramai yang nak terpilih lah. Ada ramai-ramai. Sebenarnya ramai yang nak menyertai. Tapi ada juga rakan-rakan kita yang tak menyertai pada hari berkenaan. Sayangnya. Padahal kita cuma kota kita untuk menyertai adalah hanya 100 orang murid. Jadi dalam 100 tu 2 yang terpilih pada hari ini untuk bersama dengan rakan pendengar kita. Jadi memang orang kata sangat-sangat beruntung lah, kerana ialah dalam ramai-ramai tu dia terpilih untuk menyertai. So rasa sangat teruja lah. Okey. Pasha. Okey, Pasha. Aktiviti dalam banyak aktiviti yang diadakan pada program berkenaan ni, boleh kongsikan kepada kita apakah aktiviti yang paling Pasha suka? Silakan. Aktiviti yang paling saya suka ialah waktu persiapan diri, iaitu mandi. Mandi macam mana tu? Cerita sikit. Kita boleh mandi sungai, main dengan kawan-kawan. Baik. Persiapan diri pagi pagi mandi dekat sungai. Mandi. Dekat sungai pagi tak sejuk ke? Sejuk yang amah. Sejuk yang amah, tapi seronok lah sebenarnya sebab suasana di kelapa sawit ni bukan kawasan yang hutan. Jadi kawasan hutan, so kawasan yang amat damai. Memang rasa seronok mandi. Sejuk, memang sejuk lah. Berbeza lah kalau kita mandi kat rumah, betul lah? Betul. Sangat-sangat berbeza. Baik, macam mana pula dengan dia? Silakan dia. Aktiviti yang paling saya suka, jungle trekking. Jungle trekking. Okey, boleh cerita sikit tak apa pengalaman itu? Kita boleh jumpa misteri sungai hilang. Misteri sungai hilang. Macam mana tu sungai hilang? Macam air terjun, lepas tu sampai kat satu tempat tu sungai tu tiba-tiba hilang.
daripada air terjun, sungai tu keluar daripada air terjun, kemudian air itu mengalir, tapi terus hilang. Kemana perginya air itu? Dia macam akan halang batu-batu. Ada batu-batu besar dia menghalang. So itulah namanya sungai hilang. Sebenarnya air yang mengalir, kita tengok air yang mengalir, tiba-tiba sampai batu, air tak ada. Air hilang semata. Oh, betul lah, itu namanya misteri sungai hilang. Sebenarnya kekal misteri. Kita tak tahu ke mana perginya air itu, sedangkan air itu ada. Itulah yang dinamakan misteri. Lagi-lagi dia, silakan dia. Dapat tengok batu bentuk katak. Batu. Oh, batu yang berbentuk katak. Okey, lagi. Batu berbentuk kepala dinosaur. Wow, hebat lagi. Lepas tu dapat tengok gua Bahtera. Maknanya satu benda barulah barulah bagi kamu. Kita di Kemaman. Mungkin di Kemaman kita tidak berpeluang untuk melihat macam batu-batu yang macam ni. So kita dapat lihat di Besut, di Terengganu juga. Kita tengok. Saya pun sebenarnya tak tengok lagi. Macam mana? Saya pun cuma dengar berita ataupun dengar cerita-cerita orang lah. Dia kata ada batu yang berupa seekor katak. Oh, betul-betul bentuk katak. Ada siap mata kepala itu. Tak tahulah. Dia kata dia dapat tengok dari belakang. Mana dari belakang tu terlampak bentuk seekor katak. Yang hebat lah. Hebat sebenarnya. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya hebat. Kita dapat lihat sendirilah dengan mata. Kamu yang hadir pun dapat melihat sendiri dengan mata kepala kamu sendiri bagaimana keindahan dan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, sebelum kita teruskan dengan ada lagi soalan yang ingin cikgu tanyakan kepada kamu untuk kita kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita. Terlebih dahulu kita berhibur seketika dengan lagu pada pagi ini. Kita berhibur dengan lagu pilihan yang telah pun saya sediakan khas untuk anda. Lagu permintaan daripada Pasha. Dia nak dengar kan lagu dari siapa ini? Apek Tajudin. Lagu yang bertajuk Luka Ini.